usul tetap sama. 1 bilik 1 sukan rencana cemerlangan pelajar. Maka pada hari ini kami program pembangkang meragui usul ini atas satu dasar, atas satu keraguan, wujudnya kekangan-kekangan dalam pelaksanaan dasar. Maka selaku pembangkang ketiga pada hari ini, saya akan melakukan 2 gerak kerja yang pertama. Yang pertamanya saya akan berbidas hujung lagu susah dan seterusnya beranakkan ketiga hujung di perwakilan kerajaan, dan seterusnya saya akan mengukuhkan hujah kami di perwakilan pembangkang tanpa membuang masa sehingga melakukan sesi pembidasan. Yang pertama, menteri ketiga kami bukan pengorek bank, kami tidak ada masa untuk mengorek bank, dan seterusnya menarik rakan-rakan sila dalam masa untuk mengorek bank itu yang berhormat. Seterusnya yang berhormat, yang kedua yang berhormat, saya beri izin laluan sehingga 5 kali yang berhormat, tapi tidak dijawab oleh program kerajaan. Mungkin takut dengan saya, tidak berhormat, saya tidak makan. Asyik berkata tentang kami tidak memberikan bukti mengapa kami menolak pendefinisian yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kasihan Perdana Menteri, kasihan Ketua Pembangkang, kasihan Pembangkang juga berbuih-buih bercerita mengapa kami menolak, tapi tidak didengar oleh pihak kerajaan. Mungkin tertidur, benar sangat amat bagus. Seterusnya yang hormat, Menteri juga mengeluarkan satu analogi mengatakan bahawa jika dia tidak mempunyai kalkulator, adakah matematik itu bisa makan. Yang berbuat itu akan katakan program pembangkang. Yang berbuat perlu berusaha bagaimana untuk membeli kalkulator itu supaya dapat membantu yang berbuat sendiri untuk berjalan, untuk mempelajari subjek matematik yang berhormat. Dulu yang berhormat, silakan kata di program pembangkang menggunakan kekangan-kekangan yang berhormat. Seterusnya yang berhormat, Menteri kedua kita bangun dengan membuat tiga perwakilan kerajaan yang berarti tolak di atas kata kunci memenuhi aspirasi satu mesej. Silakan yang berhormat. Yang berhormat, kita tadi setelah memberi jalan penyelesaian terhadap semua masalah yang dibangkitkan di program pembangkang. Jadi saya kira tidak perlu persoalan itu timbul kembali yang berhormat. Saya menimbulkan kembali yang berhormat kerana dapat kekangan-kekangan kami di program pembangkang. Semua benaran jika dapat kekangan-kekangan kami perlu utarakan kenapa yang berhormat. Kami sayang karya kami fakta langsung yang berhormat. Seterusnya yang berhormat, hujah kedua perwakilan dulu yang berhormat, sehingga bagi saya yang hujah yang berhormat. Seterusnya yang berhormat mengenai aspirasi satu Malaysia yang berhormat asyik bercakap mengenai oksid dan juga oksigen yang berhormat. Bagaimana perkara ini akan berlaku jika tidak mempunyai kemudahan yang menepati standar yang hendak melakukan, tidak boleh mencapai jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Saya beri contoh yang berhormat. Saya seorang pembuat kuih, tapi saya tidak ada mission untuk memutarkan telur. Bagaimana perkara itu akan saya lakukan? Semua juga dengan kes kita pada hari ini hanya menggagaskan dasar saja, tapi tidak memberikan kemudahan kepada mereka. Kasihan macam harus meminjam ke sana, harus meminjam ke sini. Silakan. Habis 89 juta itu pergi ke mana yang berhormat jika tidak membuat penambahbaikan infrastruktur yang berhormat? Mohon cerah dengan lebih baik yang berhormat. Saya cerah yang berhormat. Saya cerah yang berhormat. Yang berhormat, jika berada 89 juta diberikan yang berhormat. Sudah 2 tahun berapa ini dicarakan. Di manakah padang-padang yang hilang? Di manakah bajet itu diberikan? Yang berhormat, saya beri contoh. Perdana Menteri sudah beri contoh yang berhormat 20 tahun. SNK Lapis tidak mempunyai padang sampai bila lagi dibuka. Tidak mempunyai padang. Adakah dalam 10 tahun hingga 100 tahun? Pada masa itu, kita usaha jaga lagi yang berhormat. Berdiri saja, kasihan kursi itu yang berhormat. Kita kedua perwakilan kerajaan berdiri telah ada sesuatu kunci sejajar dengan dasar sekali dalam. Yang berhormat Menteri kedua bangun dengan suka sungguh. Yang berhormat, saya rasa terkejut kerana suka sungguh tidak ada di Malaysia. Kita berhormat kerana bendanya tidak ada. Menggagaskan dasar saya tetapi tidak melakukan kajian. Berbandingkan program pembangkang yang berhormat, kami melakukan kajian dan dapat kerana kami sayang akan rakyat kami dan orang rakyat kami. Rakyat kami berjaya seterusnya dapat menjaga kecurangan pelajar dapat dihukum yang berhormat. Yang berhormat juga bercakap mengenai obesiti. Yang berhormat tahu cerah, saya akan cerahkan yang berhormat. Yang berhormat, faktor-faktor yang menyebabkan obesiti ialah pertamanya keturunan dan faktor genetik. Yang kedua adalah pemakanan dan nutrisi yang tidak seimbang. Dan yang ketiga adalah senaman. Jadi yang manakah kebenarnya yang berhormat mengutarakan tentang faktor obesiti? Jika benar yang berhormat melahirkan pelajar-pelajar yang tidak punya faktor obesiti ini, mengapa tidak dasar ini dilakukan sejak dahulu lagi yang berhormat? Pelajar-pelajar kita yang guru-guru yang berhormat. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Institusi Malaya, Fakulti Sains Sukan, hampir 80% masyarakat
dalam tempat